فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. InsyaAllah kita sambung pengajian kita, muzakarah kita, kitab Tauhid. Yang dikarang oleh Alimul Alamah Syekh Muhammad. Ada satu lagi kitab Muhammad, mudah-mudahan dengan barakah Syekh Daud bin Abdullah, mudah-mudahan dengan barakah tu kita barakah bala para alim-alim ulama, para guru-guru, para pelajar yang dirahmati Allah Ta'ala, barakah sekalian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus barakah Nabi Muhammad sendiri sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saya kita dunia akhirat. Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita manusia yang sentiasa ikhlas dan disayangi Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kekal kita semua di syurga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Allah Ta'ala qabul hajat kita insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita masuk kepada kitab muka surat berapa? Surat 40. Baris yang ke surat 40 baris yang kedua daripada atas. Wal af'ali bimakna situ deh. Bimakna ini masih masuk dalam bahasan wahdaniyah, sifat wahdaniyah Allah Ta'ala. Katanya musannif rahimahullah Ta'ala, dia kata bimakna nak cerita wahdaniyah ni pada zat. Wahdaniyah ada 3. Satu wahdaniyah pada zat, yang kedua wahdaniyah pada sifat, yang ketiga wahdaniyah pada af'al. Tuhan itu bersifat dengan sifat satu. Pertama, Tuhan bersifat dengan sifat satu pada af'al, satu pada zat. Diri dia satu. Kedua, Tuhan bersifat dengan sifat satu pada sifat. Sifat Allah Ta'ala satu. Satu macam mana kata ada sifat 20? Nanti kita tengoklah. Dan satu lagi, Allah Ta'ala itu satu pada satu pada perbuatan. Perbuatan Allah Ta'ala juga satu. Macam mana boleh kita kata perbuatan Tuhan satu sedangkan makhluk ni banyak? Nanti kita tengok bahasan dia ni. Tu dia. Kemudian di sini musannif kita dia nak hurai wadaniyah pada zat. Nak beri gambaran. Bimakna adamit ta'addudi. Bimakna adamit ta'addudi. Dengan makna ketiadaan berbilang. Makna satu dulu. Ni nak tafsir semata-mata wahdaniyah. Tak kiralah wahdaniyah pada zat ke, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Makna wahdaniyah itu sendiri adamit ta'addudi, ketiadaan berbilang. Dipanggil satu yang ternafi bilangan.
Satu yang ternafi 2, ternafi 3, ternafi 4, ternafi bilang-bilangan, ternafi kam, kaf mim kam, bilang-bilangan. Dia panggil satu yang ternafi bilangan. Itu dia. Itu dia. Yakni wadaniyah ni namanya tak berbilang. Itu wadaniyah. Di wadaniyah tu nama dia apa? Tak berbilang. Sebab tu dia masuk dalam sifat salbi wadaniyah. Arti wadaniyah satu. Apa makna satu? Makna satu tu tak berbilang. Bukan berbilang 2, 3, 4. Itu dia. Ini sifat salbiyah termasuk dalam sifat salbiyah, yakni sifat yang kita faham, kita reti melalui jalan dak. Dak berbilang, tak berbilang. Itu sifat salbiyah. Sifat hak kita reti ku jalan dak. Kita faham melalui jalan tidak. Kidam tidak ada permulaan. Baqa tidak binasa. Kidam ni tidak baharu. Baqa tidak binasa. Mukhalafah tidak sama dengan makhluk. Wadaniyah tidak berbilang. Itu tidak. Ternafi bilangan, tidak berbilang. Itu panggil wahdaniyah. Itu dia ni. Tak berbilang. Habis. Kemudian nak hurai makna wahdaniyah pada zat tu apa makna? Makna wahdaniyah pada zat. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zati. Wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zati. Nak hurai wahdaniyah pada zat. Dan bermula makna keadaannya Allah Ta'ala itu yang satu, yang tak berbilang pada zat. Apa kaki Tuhan tak ada kepala, Tuhan tak ada mata, Tuhan tak ada mulut, Tuhan tak ada telinga. Awak akan faham? Bila faham wahdaniyah pada zat, awak akan faham zat Tuhan tak beranggota, tak berkaki, tak bertangan, tak berkepala. Faham? Kena lebih faham molek. Dan ni kaum mujassimah. Dia panggil puak mentajsimkan Allah. Tak suka maulid, tak suka tahlil, tak suka kunut tu dia panggil puak mujassimah. Akidah mereka tu kebanyakannya mujassimah. Yakni mentajsimkan Allah, mengiktikad Tuhan jirin jisim, mengata Allah itu beranggota. Ada kaki, ada tangan. Ni kita nak tolak dengan bahasan wahdaniyah nanti. Dia kata lagi sini, katanya musannif rahimahullah ta'ala, wa makna kaunillahi ta'ala wahidan fi zatihi, dan bermula makna keadaan Allah Ta'ala itu yang satu pada zat. Apakah makna zat Tuhan itu satu? Apakah makna zat Tuhan itu satu? Khabar bagi makna mana? Bermula maknanya ialah, apa dia makna? Bermula maknanya ialah anna zatahu ta'ala laysat murakkabatan min ajza'in. Bahawasa tadanya, bahawasa zatnya Allah Ta'ala itu laysat murakkabatan min ajza'in, tidaklah ia zat Allah Ta'ala itu tidaklah yang tersusun, tidaklah yang berkapuh daripada beberapa juzuk, beberapa juzuk, ajza, jamak. Ini zat Tuhan tu bukan susunan daripada beberapa juzuk. Zat Tuhan bukan susunan daripada beberapa juzuk. Ni faham hak ni apa ayat dah. Faham hak ni insya-Allah. Faham dah bahawasanya Tuhan kita tak berkaki, tak bertangan, tak beranggota. Kita faham? Dia lagu ni. Makhluk ni ia ada 3 belaka. Perhati molek dah, perhati molek.
Ni nak menghimah pula. Nak menghimah pun kena reti tauhid. Tauhid ni kena reti. Tak dia rosak tauhid, rosak habis ilmu-ilmu lain, amalan lain, pahala-pahala lain hangus hilang habis pahala-pahala lain. Bukan hilang saja, tak sah. Molek tak sah ibadat. Dia ingat molek lah tauhid. Tengok. Jadi Allah Taala tu bersifat dengan sifat wahdaniyah. Wahdaniyah pada zat, wahdaniyah pada sifat, wahdaniyah pada af'al. Sebelum nak faham zat Tuhan, marilah kita kenal zat makhluk dulu. Nak hurai zat makhluk. Sebelum nak faham satu pada zat Tuhan, kena kenal zat makhluk. Satu pada zat makhluk dulu. Sebelum nak faham satu pada zat Tuhan, marilah kita faham satu pada zat makhluk. Jadi makhluk ni ia ada empat bangsa, 4 jenis. Makhluk ni dia ada 4 jenis. Semua makhluk sejak daripada planet Pluto, galaksi mana-mana sekalipun, duduklah galaksi mana, planet mana, duduk di bumi mana, alam gaib, alam zahir, alam jin, alam arwah, alam dunia, alam akhirat, syurga, ke neraka, ke di mana, langit pertama, langit ketujuh, langit kelima sekalipun, semua makhluk mesti tak lepas daripada 4 jenis. 4 kategori. Zat makhluk ni hanya terdiri daripada 4 jenis sahaja. Bab ulang, zat makhluk, yakni diri makhluk, batang tubuh makhluk terdiri daripada 4 jenis sahaja. Diri makhluk hanya terdiri daripada 4 jenis. Pertama, jenis khat. Berarti molek dah. Pertama jenis khat. Macam tulisan khat. Khat tu aja macam tu khat. Cara aja dia macam khat, tulisan khat. Khat. Makhluk jenis khat. Berarti molek. Mudah je ni. Ingat nama dulu. Yang kedua, makhluk jenis sathu. Bentuk fizikal dia ke apa dia panggil dalam bahasa moden. Tak pastilah, yang ni zat dia tu pertama jenis khat. Yang kedua, makhluk yang zatnya jenis sathu. Yang kedua, makhluk yang zatnya jenis sathu. Yang kedua, makhluk yang zatnya jenis sathu. Yang ketiga, makhluk yang zatnya, yang pertama zat makhluk jenis khat. Yang kedua, zat makhluk jenis sathu. Yang ketiga, zat makhluk jenis jisim. Jisim. Yang ketiga, zat makhluk jenis jisim. Jisim. Yang keempat, zat makhluk jenis jauhar firi. Jauhar fardi, jauhar firi. Apa ulang dah? Sebelum nak tahu satu pada zat makhluk, sebelum nak tahu satu pada zat Tuhan, sebab wahdaniyah ada 3, satu pada zat, satu pada sifat, satu pada af'al. Nak bahas wahdaniyah pada zat. Sebelum nak faham wahdaniyah pada zat Tuhan, marilah kita faham wahdaniyah pada zat makhluk. Wahdaniyah pada makhluk yang namanya, yang zat dia khat. Wahdaniyah yang zat dia khat. Yang kedua, wahdaniyah pada zatnya sathu. Yang ketiga, wahdaniyah pada zatnya jisim. Yang keempat, wahdaniyah pada zatnya jauhar firi. Sathu, apa khat, sathu, jisim, jauhar firi, keempat-empat ni bukan zat Tuhan. Ini zat makhluk. Zat yang pertama namanya khat, zat yang kedua namanya sathu, zat yang ketiga namanya jisim, zat yang keempat namanya jauhar firi,
empat ini bukan zat Tuhan. Pak ulang, empat ini, empat jenis yang disebutkan tadi, itu bukan zat Tuhan. Itu zat makhluk. Mana empat? Zat yang pertama namanya jenis khod. Zat yang kedua jenis sathu. Sathu. Eja kod Melayu tak apa, biar bunyi sathu. Eja lah macam mana pun. Sathu. Yang ketiga jisim. Eja macam mana pun biar bunyi jisim. Yang keempat jauhar firid. Jauhar firid. Pak, ingatlah. Siapa yang boleh buat nota tu bagus. Jadi nak hurai, jadi makhluk tak lebih, tak melampaui daripada empat jenis ini. Jadi makhluk, zat makhluk, dari mana semua cakrawala, semua dimensi, semua arah, semua tempat, makhluk, zat makhluk, mesti salah satu daripada empat tadi. Khod, sathu, jisim, jauhar firid. Mesti berkaitan dengan empat ini saja. Ingat deh, kalau faham yang ni, fahamlah bahawasanya Tuhan itu tidak beranggota, kaki, tangan, kepala, kita faham. Okey, baik. Pertama nak hurai makhluk jenis khod. Makhluk jenis khod. Khod, sathu, jisim, jauhar firid. Jauhar firid. Nah. Sathu, khod, sathu, jisim, jauhar firid. Jauhar firid. Itu dia. Itu dia. Khod, hu, sathu. Ketiga jisim. Jisim ni mungkin ramai orang aja betul. Yang keempat jauhar firid. Jauhar firid. Khod macam tulisan khod lah. Nama dia khod tu macam tulisan khod. Kedua sathu. Ketiga jisim. Keempat jauhar firid. Empat ini ialah zat makhluk. Empat ini ialah zat makhluk. Semua makhluk mesti tergolong daripada salah satu daripada empat ini. Makhluk mesti tergolong daripada salah satu daripada empat ni. Tak boleh nak lagi. Salah satu daripada empat ni makhluk lah. Salah satu daripada empat ni makhluk lah dia. Pertama nak hurai makhluk namanya khod. Baba nak hurai makhluk yang namanya khod. Makhluk khod ni makhluk yang semata-mata garisan. Garisan. Makhluk yang pesing bergaris. Makhluk yang pesing bergaris. Berarti malik ni Syekh Usuluddin kalau mengaku masuk kelas fardu ain tak faham Usuluddin, batal habis ilmu fardu ain yang lain. Berarti dah mengaku saya geng fardu ain tapi tak mengaji Usuluddin, batal habis ilmu fardu ain yang lain. Fiqh tasawuf batal. Buka pondok tak ada kitab Usuluddin. Tok guru pondok tak pandai nak mengajar Usuluddin. Kena tutup semulalah pondok. Pergi mengaji dulu kitab Usuluddin. Atau kalau tak saya tutup pondok, pergi mengaji kitab Usuluddin. Tak saya tutup pondok, pergi mengaji kitab Usuluddin. Mana pondok kena ada Usuluddin, kena ada fiqh, kena ada tasawuf. Tu baru pondok. Nah, tu sekurang-kurang pondok reti tauhid, fiqh, tasawuf. Reti sungguhlah. Itu dia ni. Jadi pertama nak bahas dalam ilmu Usuluddin bab wahdaniyah. Sebelum nak bahas wahdaniyah Allah, kita bahas wahdaniyah makhluk. Makhluk pertama khod. Wahdaniyah
pada zat yang jenis khot. Nak bahas wahdaniyah pada zat yang jenis khot. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak bahas wahdaniyah yang jenis khot. Nanti habis kitab Kifayatul Awam, sebelum masuk muhimmah, kita akan baca doa kerana saja dah. Doa sahabat, kita akan baca Fatihah kepada sahabat yang telah meninggal dunia. Dia join live kita pada petang ni. Okay? Dia ada join live kita pada petang ni, dia join sekali, dan dia ni banyak juga apa? Duduk share, duduk sahabat, masya-Allah. Dan kemungkinan besar beliau ni mati dalam syahid. Nampak tak? Kemungkinan yang sangat besar beliau mati syahid. Lebih-lebih lagi mati dalam sakit, kemudian mati dalam menuntut ilmu, dan saksinya ramai menyaksi dia. Dan ramai yang maklum pada Ustaz Zul, maklum kepada melalui WhatsApp. Beliau ni banyak menjemput dan men-share kepada orang. Kebanyakan yang datang live ni belajar daripada dia. Tu begitu ramai. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu barangkali kemungkinan besar mati syahid akhirat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan qabul hajat jadi selaku orang yang mati syahid akhirat. Maka tak ada lah kelebihan yang sangat besar orang yang mati syahid akhirat. Lebih-lebih lagi mati sebagai penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita doa ni. Dan syahid akhirat sebagai penuntut ilmu ni terkadang lebih hebat daripada orang mati syahid dunia pergi berperang. Kerana apa? Kerana kata Tok Guru Baba, terkadang hak mati syahid dunia ni, kalau dia tak belajar hukum hakam fardu ain, dia tak jaga hati dia daripada ikhlas, dia tak tahu hukum hakam Allah Ta'ala, itu nisbah akhiratnya belum tentu lagi dia ini sebagai syahid. Ada orang yang menuntut ilmu agama, mudah-mudahanlah mendapat syahid akhirat, mati dalam menuntut ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu. Mudah-mudahan insya-Allah kita doa, mudah-mudahan beliau termasuk dalam syahid akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nanti kita sedekahkan Al-Fatihah, kita sambung kepada kitab tauhid. Alhamdulillah, ini rezeki. Jadi sangat dicemburui lah Babo sendiri pun rasa cemburu kerana akhir hayat dalam agama. Jadi Babo tak tahu akhir hayat Babo dalam agama atau tidak. Antum semua tak tahu. Tapi ini semua berkat doa-doa pelajar-pelajar yang pernah ditolong oleh dia. Ramai pelajar-pelajar ni Babo pun tak kenal. Tapi pelajar mari cerita. Ni berkat tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi ambil peluang kita semua ni tiru akhlak orang-orang soleh yang ada dalam majlis ilmu. Seperti mana Babo sendiri, Babo perhati mana pelajar-pelajar kita yang akhlak baik-baik. Babo pun cuba tiru. Cuba copy, cuba paste pada diri Babo. Copy paste dia panggil dia. Copy paste pada diri kita. Tu kena terliulah. Oh sedapnya mati macam ni. Dan bukan satu kesedihan. Ini satu kegembiraan. Yang sedihnya kita. Macam mana kita pula ni? Kita ni macam mana? Itu dia. Nampak tak? Ya kemungkinan besar ni. Jenazah beliau tu tenang. Nampak tak? Arwah tenang insya-Allah. Dan arwah ni menyaksi. Nampak tak? Dia menyaksi dah. Dan kita harap arwah yang telah meninggal dunia, yang join dalam majlis pengajian kita, harap arwah-arwah yang pernah hadir dalam pengajian kita yang lalu, harap mereka tunggu kita di syurga sana insya-Allah. Kita akan menyusul insya-Allah. Mudah-mudahan insya-Allah kita menyusul insya-Allah. Jadi yang kawan-kawan kita dah pergi, alhamdulillah kemungkinan besar semuanya berjaya sebab mati dalam belajar. Kita pula macam mana? Adakah kita untung sama macam mereka juga? Tu hati-hati. Dia beringatlah khususnya Babo sendiri. Ingat maksiat berleluasa ni macam-macam. Ustaz jatuh maksiat, ustaz jatuh zina Allah. Takutnya Babo ni. Anak murid perempuan pun ramai juga. Kita pun takut.
Anak murid perempuan ramai-ramai ni. Ustaz tu jatuh zina, ustaz ni jatuh zina, babo pun duk bimbel juga. Anak murid perempuan pun ada, anak murid lelaki pun ada. Jadi anak murid lelaki jangan jatuh zina, na'udzubillah, dengan anak murid perempuan. Babo sendiri jangan jatuh zina dengan anak murid perempuan. Na'udzubillah, minta Tuhan jaga babo dan pelajar-pelajar lelaki dan pelajar-pelajar perempuan. Biar kita semua babo, pelajar lelaki, pelajar perempuan terselamat daripada fitnah zina, zina dunia, zina 7 anggota, zina zuhir, zina batin. Tak selamat. Amin ya rabbal alamin. Takutlah. Adapun arwah yang telah meninggal dunia, alhamdulillah selamat daripada maksiat, mati dalam belajar. Insya-Allah selamat. Insya-Allah peluang besar, babo husnuzan kata selamat insya-Allah. Maka gembiralah bagi mereka. Kita ni macam mana pula? Ya Allah, mudah-mudahan barakah orang soleh. Kita juga dapat menumpang insya-Allah dah habis itu. Masuk kepada kita sendiri. Jadi bapa harap ada orang sambung tugas dia tu. Dan biar mati seorang tumbuh 1000. Macam tu. Mati seorang tumbuh 1000. Sedap molek perempuan ni. Akak kita ni, arwah ni, dia share pada tu, share pada ni, kongsi tu, kongsi ni, viralkan. Saya nak buat macam tu juga. Buat. Ada orang, saya nak mulai Facebook baru apa-apa. Facebook dakwah. Saya nak beli telefon ni untuk dakwah. Bismillah. Pendakwah wanita muslimah fardu ain ikut nampak dak TikTok sebar pengajian agama, Facebook sebar agama, buat rekod skrin, dobik tu dobik ni saling tu sebar biar kita mati benda tu jadi jariah, jadi pahala berpanjangan. Kreativiti kita untuk dakwah macam-macam fikir lagi ya, fikir sendirilah. Biar kita ni dia panggil semangat tengok orang berjaya, kata kita pun nak berjaya juga. Kita nak bahas wahdaniyah. Sekarang kita nak bahas Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wahdaniyah pada apa? Pada zat ni sebuah makhluk yang namanya khat. Nak hurai makhluk yang namanya khat. Pertama, makhluk yang namanya khat. Khat, apa khat? Semata-mata garisan. Makhluk yang semata-mata panjang. Makhluk yang semata-mata panjang. Makhluk yang semata-mata panjang. Makhluk yang semata-mata panjang. Itu dia panggil khat. Makhluk yang semata-mata garisan. Makhluk yang semata-mata garisan. Sebab tu dia panggil tulisan. Tulisan tu garisan. Makhluk pasal bergaris. Kita tarik. Yang ni makhluk garisan ni dia semata-mata panjang. Ada sifat panjang. Makhluk yang ada sifat panjang. Apa makna panjang? Nak hurai panjang pula. Nak hurai panjang. Apa makna panjang? Panjang ni dia panggil satu makhluk yang terima putus melalui jalan kerak. Makhluk yang terima putus melalui jalan kerak. Benda yang dapat dikerak. Tak dapat dibelah. Belah lain, kerak lain pula. Kerak-kerak ni putus melalui jalan panjang, tidak putus melalui jalan lebar. Bukanlah putus melalui jalan lebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu dia. Ia panggil apa tu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk yang semata-mata panjang. Yang terima putus melalui kerak. Terima putus melalui jalan panjang. Mana contoh makhluk semata-mata khat? Seperti dawai, benang, apa lagi, tali, urat-urat kita, rambut kita, semua tu makhluk yang jenisnya khat. Jadi banyak orang ada buat nota kan. Makhluk itu ada 4. Pertama khat, satuhu jauhar, khat satuhu jisim jauhar firik. Khat satuhu jisim jauhar firik. Nanti edit balik buat contoh. Okay, makhluk yang namanya khat.
edit balik ataupun copy balik, lepas tu buat balik dobit baru. Makhluk yang ada 4 khot, 1 hu, jisim, jauh hafiri. Pertama, makhluk yang jenisnya khot, buka kurungan kat bawah, contoh rambut, tulisan, dawai, urat. Betul-betul berlaku tu. Tu makhluk jenis khot. Makhluk jenis khot. Nampak dah? Dah ada lagi. Tu pertama makhluk jenis khot. Benda yang dapat dikerat. Dikerat ni putus jalan panjang. Macam kita pergi ke, apa mana kerat? Khot ni makhluk yang tiada lebar. Khot ni makhluk yang tiada lebar, tiada tebal, hanya ada panjang. Tu semata-mata khot. Bila sebut semata-mata, tidak yang lain. Jadi khot ni makhluk yang panjang. Makhluk yang semata-mata panjang. Lepas tu kita pergi kedai, kita kata nak kerat rambut. Kita tak kata nak belah rambut. Tolong belah rambut saya. Belah, matilah kita. Putus dua lah kepala kita. Nak kerat rambut. Orang tak kata nak belah rambut. Tolong belah rambut saya. Katanya tukar gunting, boleh nak belah rambut. Tolong baca doa ni. Doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Suruh mengucaplah, nak mati dah. Matilah ada belah-belah kepala. Bukan belah rambut. Gunting rambut. Jadi satu pada zat makhluk. Macam mana? Seperti rambut, satu pada zat. Satu pada dawai, satu pada urat, satu pada bulu. Tu dia panggil makhluk yang namanya khot, garisan. Makhluk yang namanya garisan. Yang kedua, makhluk yang namanya sathu. Jadi awak tengoklah dalam bilik awak, dalam rumah awak, dalam kereta, apa benda yang semata-mata panjang, itu makhluk jenis khot. Oh, tali rupiah. Malaysia panggil apa Ustaz? Tali rupiah. Tali rupiah. Tak tahu. Tali plastik tu, tali gapo dia panggil. Ni khot juga kan, makhluk jenis khot. Wire mic, tali mic ni makhluk khot juga. Siapa? Nampak tak? Rambut kita. Nampak tak? Makhluk yang jenis khot. Yang kedua nak cerita makhluk yang jenis sathu. Dia panggil apa kalau makhluk jenis khot? Dia guna bahasa seurat benang, seurat tali. Kadang dia guna dengan kalimah seutas. Dah Ustaz. Seutas tali. Tu satu pada zat khot. Satu pada zat khot tu seutas tali, seurat benang, seurat rambut. Nah, dia guna kalimah seurat, seutas. Dia macam urat gitu kan, semacam urat. Segaris, garisan, barisan. Sama tu, barisan, garisan. Dia jenis garis panjang. Disebut barisan sebab ada padanya panjang. Barisan, garisan sebab ada padanya panjang. Segarisan, sebarisan. Tu makhluk jenis khot tu. Jenis panjang, jenis barisan tu. Dia ada panjang tu kan. Tu dia. Macam melalang-lalang. Sesatu batang lalang yang panjang. Contoh. Yang kedua, makhluk jenis sathu. Makhluk jenis sathu. Faham Malik ni Usuluddin ni. Tak kira ustaz penceramah ke, orang awam ke, kena faham Usuluddin. Nak duduk dalam Ahlussunnah wal Jamaah, pertama akidah mesti faham. Yang kedua, nak bahas apa? Satu pada zat sathu.
Satu pada zat sathu. Apa makna sathu? Sathu ni makhluk yang semata-mata lebar. Sathu ni apa? Makhluk yang semata-mata lebar. Makhluk yang semata-mata lebar. Nak masuk sathu ni. Kak Kunel kan nak masuk muhimmah pula dah. Dia gedek. Kita habis sathu apa kita masuk muhimmah kan? Makhluk yang semata-mata lebar. Makhluk yang semata-mata lebar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mana makhluk yang semata-mata lebar? Seperti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, papan, kertas. Makhluk semata-mata lebar ni yakbalul qismah, terima bahagi juga melalui jalan belah. Khat yakbalul qismah, terima bahagi melalui jalan panjang. Khat makhluk semata-mata panjang, terima bahagi melalui jalan kerak. Kerak ni putus kok jalan panjang, kerak. Kalau belah, putus kok jalan lebar. Putus melalui permukaan lebar. Khat putus melalui cara panjang. Nampak? Jadi sathu ni benda semata-mata lebar, macam kertas, kulit manusia tu sathu. Bila kita belah kulit, kita belah kulit lembu, kita pun hamparkan jadi hamparan. Macam kulit kitab muhimmah ni, sathu. Dia macam kulit kita, baju kita tu sathu belaka. Sathu. Apa lagi sathu dalam bilik kita? Cuba bagi tahu sathu. Mata dia intai macam tak jumpa. Papan meja kita tu sathu lah tu. Papan meja kita. Dia panggil kain di atas meja sathu. Baju kita sathu, sejadah kita sathu, kapet tempat kita pijak ni sathu. Tikar getah tempat kita pijak sathu. Apa lagi? Kertas, helaian kertas sathu. Benda yang semata-mata lebar. Tu ia panggil sathu. Nampak? Tu makhluk yang kedua namanya sathu. Pintu. Betul. Kan Ustaz tu ada sebut apa lagi? Kain lasih, betul. Apa lagi Ustaz tu? Semua tu sathu. Kalau kotak pensel buat dengan kain, kita bentangkan kain, kita gunting, kita bentangkan jadi sathu. Benda yang ada lebar. Sathu, benda yang semata-mata lebar. Yang ada padanya lebar. Nampak tak? Itu dalam bilik kita. Kalau keluar rumah, kita tengok apa di luar rumah. Nampak pokok, kulit pokok, daun pokok, kulit buah. Kita ambil kulit buah, kita bentang, iri molek, macam-macam lah. Pandang dah tu. Sathu. Di sathu ni terima putus melalui jalan belah. Sathu terima putus melalui jalan belah. Tu dia. Jadi sathu ni pula, perhati molek. Sathu ni pula, selain daripada dia terima belah, nak pecahkan satu rahsia, perhati. Dapat ada sathu. Cuma kita nak pecahkan siapakah sebenar sathu. Sathu, hang ni siapa? Hang ni siapa sathu? Mung ni siapa? Mung ni sathu. Engkau ni siapa? Sathu. Siapakah asal usul sathu? Sathu, kamu ini jenis mana? Wahai sathu, kamu ni jenis mana? Jadi sathu ni, selain daripada dia boleh belah, ni belah.
Belah ni terima putus kok jalan lebar. Ni lebar, belah. 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 Lebar. Kalau khat macam wayar mic ni. Wayar mic nampak kedak dalam kamera tu wayar mic. Ni. Dia tak ada lebar. Kalau kita letak macam ni, dia tak ada lebar, dia ada panjang. Dia ada panjang. Maka kita nak belah tak boleh, belah. Belah tak boleh. Tapi kalau kerak dia boleh. Nak belah tak dapat. Belah ni mesti ada lebar. Kalau kita buat macam ni, dia tak panggil belah. Ni dia panggil kerak. Belah ni macam ni. Selagi mana boleh belah, bukan semata-mata khat. Bukan semata-mata khat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia boleh kerak. Ni kerak. Belah, kalau kod ni bukan belah. Belah ni kerak. Macam ni pun kerak, macam ni pun kerak. Macam tu pun kerak. Ikutlah putus kod panjang kerak. Bukan tangan macam ni belah tak, tangan macam ni kerak bukan. Tak mesti. Putus melalui panjang, dia panggil kerak. Kalau putus macam ni kerak. Belah ni dia macam ni. Dia cari lebar. Belah ni dia cari lebar, lepas tu dia nak potong. Lebar tak ada. Yang ni ada lebar. Ini ada lebar. Maka boleh belah. Ni boleh belah. Lebar. Okey, baik. Kemudian sathu ni, yang semata-mata lebar ni. Sathu ni dia kena sekeping je. Dia tak ada banyak. Sathu dia kena sekeping. Okey, ni sekeping je. Satu keping. Sekeping. Okey, sekeping sathu ni. Kalau kita ambil yang kat dalam, muka surat dalam. Ni. Kitab Muhimmah. Sathunya satu lain. Itu sathu sekeping ni. Jadi dalam kitab ni banyaklah sathu. Sathu. Nampak tak? Dia banyak sathu. Ni satu ni sathu. Nampak tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu sathu lah. Jadi kita ambil sathu ni, kita ambil contoh kulit lah, susah lah dah. Kita ambil kulit. Di satu kulit ni dia boleh dibelah. Cip, boleh belah. Boleh belah. Kemudian nak pecahkan rahsia sathu, selain daripada dia boleh belah, sathu ni, selain daripada dia boleh belah, sathu ni juga dia boleh apa? Selain daripada boleh belah, sathu ni boleh dikerat. Sathu dipanggil kerat. Boleh dipanggil kerat. Nah, dia panggil kerat boleh sathu. Kok mana boleh kerat apa? Kalau putus tengah macam ni dia panggil belah. Kerat nak kerat. Kalau nak kerat, ni macam ni kan belah. Pop. Ambil pisau, ambil parang, pop. Belah. Belah ni mesti dia tempuh lebar. Dia kena langgar lebar. Mata pisau, mata pedang, mata gunting, dia kena langgar lebar. Gunting susah lah. Nak kerat tu susah sikit. Parang, pisau boleh. Pop. Tergergaji. Dia kena putus, tembus lebar. Dia kena langgar lebar. Langgar lebar. Yang urat ni, lebar dia satu urat saja. Dia tak ada lebar. Dia satu. Dia tak boleh nak langgar lebar. Cek. Satu. Kalau dia boleh langgar lebar, sebenarnya urat ni kalau kita putus, ada lagi ni. Semata-mata lebar ni kalau kita teropong dengan mikroskop, ada satu garisan je. Kalau kita teropong dengan mikroskop, satu garisan je. Nak belah lebar tak dapat nak menghasilkan dua dengan jalan lebar. Tak boleh nak menghasilkan dua, tak boleh nak menghasilkan bilangan dengan jalan lebar. Tak boleh. Satu urat tak boleh. Susah. Yang ni boleh. Lebar. Mana pisau, pedang, gergaji dia boleh langgar kok jalan lebar, lepas tu lebar tu putus. Langgar melalui jalan lebar, lebar pun putus. Putus. Putus tu dia panggil putus melalui jalan lebar. Baik. Dan benda yang nama sathu ni, makhluk yang nama sathu, satu sathu ni, dia juga dapat dikerat. Kenapa dapat dikerat, Baba? Macam mana? Orang putih kata kan? Why? Kenapa boleh dibelah? Kenapa benda yang dapat dibelah ni dapat dikerat? Benda yang dapat dibelah ini juga dapat dikerat.
Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insya-Allah benda yang dapat dibelah ni dapat dikerak. Sebab apa? Boleh dikerak. Tengok deh. Kalau putus tembus sini, kalau kita langgar kat depan ni, tempat saya ingat sikit, langgar kat depan dia panggil belah. Katalah ni pisau, fardu takdir kata ni pisau. Macam ni dia panggil belah. Kita langgar sini belah. Kerak tu mana? Mana kerak? Kerak ni macam ni. Kita ambil pisau, kita putus kat sini, ni kerak. Kalau tembus sini, langgar sini, sathu tadi terima kerak. Kalau langgar sini, sathu tadi dia panggil belah. Langgar sini belah, langgar kok tepi ni dia panggil kerak. Jadi makhluk yang nama sathu ni juga, selain terima putus melalui jalan lebar, makhluk yang nama sathu ni terima putus melalui jalan kerak. Jadi makhluk yang nama sathu ni terima putus melalui jalan lebar, dan makhluk yang nama sathu ni terima putus melalui jalan kerak. Jadi sathu terima putus, terima cerai, terima bilangan dengan dua jalan. Jalan belah, sathu boleh dibelah, dan sathu ni boleh dikerak. Boleh dikerak, boleh dibelah. Belah boleh, kerak boleh. Persoalannya kenapa sathu dapat dikerak? Sedangkan kita mengaji, yang dapat dikerak itu khot terima putus melalui jalan kerak, putus melalui jalan selain daripada terima putus jalan belah, terima putus juga jalan kerak. Sathu kerana apakah? Selain daripada terima putus jalan belah, sathu juga terima putus jalan kerak. Kenapa? Jawapannya, kerana sathu ini terhasil daripada himpunan banyak khot. Berarti malam. Sathu ialah gabungan banyak khot. Abu ulang balik, sathu gabungan banyak khot. Kembali pada khot balik. Khot tu apa? Khot tu makhluk yang semata-mata panjang. Makhluk yang semata-mata panjang. Jadi sathu ni himpunan banyak khot. Maknanya kalau babau koyak, kalau kita ambil tisu senang kan? Ambil tisu, satu khot, dua khot letak. Satu khot letak. Dua khot letak. Tiga khot letak. Sampai ke 50 khot. 60 khot. Mungkin 100 khot. Khot satu garisan, dua garisan, tiga garisan, empat garisan, lima garisan, 50 garisan, 51 garisan, 100 garisan. Kita pun cantumkan garisan itu. Pop, cantum. Catup. Pop. Jadi sekeping. Sekeping ialah gabungan beberapa banyak daripada satu urat. Satu urat, dua urat, tiga urat, empat urat kita gabung jadi sekeping. Sebab tu dia boleh kerak kerana sathu ini dia ada khot. Khot dapat kerak, dia pun cantum banyak khot. Dan dapat belah kerana tergabung dengan banyak khot. Dapat dibelah. Macam benang jadi kain. Ni satu urat ni jadi kertas. Nampak lagi? Ini nak faham makhluk dulu, baru boleh faham zat Allah. Lepas tu baba nak bagi orang boleh tolak mujassimah, kaum Wahabi, kaum mujassimah ni dapat ditolak oleh orang awam. Caranya bagi orang awam pandai. Itu saja. Tak payah tok guru lah. Pada orang awam. Bagi orang awam pandai, lepas tu orang awam boleh tolak sendiri kaum mujassimah. Tak payah bagi tuan guru. Jadi sebelum nak kenal satu makhluk, sebelum nak kenal satu Tuhan, kenal satu makhluk dulu. Ni nak masuk muhimmah dah kita ni sepatutnya. Tak habis lagi. Macam mana ni? Jadi sathu, jemaah dah. Sathu himpunan banyak khot. Khot dapat dikerak, maka sathu dapat dikerak. Dan bila sathu tu himpunan banyak khot, dia dapat dibelah satu lagi. Nampak tak? Okey, baik. Sekurang-kurang sathu. Sekurang-kurang sathu. Nak kata sathu yang paling kurang. Dia ada lebar. Ni sathu ni ada banyak jenis. Ada sathu. Ni dah dia panggil satu sathu. Sathu.
Ini sathu. Jadi sathu. Ini sathu. Sathu ni lebih lebar pada yang ni. Sathu ini lebih lebar pada ini. Sekurang-kurang sathu. Selebar manakah yang dipanggil sekurang-kurang sathu? Selebar manakah yang dipanggil sekurang-kurang sathu? Sikit lagi. Selebar manakah yang dipanggil sekurang-kurang sathu? Sekurang-kurang sathu berhimpun dua khot. Ini satu khot. Lepas tu ni dua khot. Dua khot ni. Dua khot kita bergabung. Sekurang-kurang sathu berhimpun dua khot. Ni satu khot, dua khot. Oh, kebetulan ada wayar mikrofon. Nasib tu guna wireless. Wireless tak ada wayar. Ni dua khot kan. Katalah dua khot. Sekurang-kurang sathu berhimpun dua khot. Bila berhimpun dua khot, hanya dapat dibelah satu kali. Bila berhimpun dua khot, hanya dapat dibelah satu kali. Makhluk kena kenal dengan detail habis licin. Bila kita kenal makhluk dengan detail habis licin, yang tak kenal itulah zat Tuhan. Jadi kena kenal dengan terperinci, dengan detail, dengan halusi setiap zat makhluk. Bila kita kenal setiap zat makhluk, maka zat yang kita tak mampu kenal ialah zat Tuhan. Berarti balik. Lepas tu nak tolak Mujassimah, kaum Wahabi, kaum Syiah ni kita belajar usuluddin, tolak sendiri, tak payah tok guru. Sila hari boleh anak murid debat, tok guru duduk saja. Ya kalau hak setengah-setengah zaman tu, tok guru duduk saja, hak pergi debat anak murid. Hak cuba di berlaku di Yaman. Berlaku di Yaman ni, tok guru tak pergi debat. Hak debatnya tu ke sapu. Anak murid dia hak power pun tak pergi. Hak debat tu ke sapu. Hatta tu ke sapu pergi debat. Senyap. Berlaku di belah Yaman. Tok guru tak pergi debat. Hatta anak murid. We pandai anak murid sudah. Anak murid pula hak sapu tu ke sapu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak royak ni pandai siapa ke anak murid. Anak murid pula hak tu ke sapu tu. Subhanallah. Ni kisah benar lah. Berlaku di Yaman satu ketika dahulu. Ada disebut dalam kitab ni. Jadi ini. Dua khot gabung jadi satu. Sekurang-kurang lebar berhimpun dua khot. Dan dua khot berhimpun jadi satu. Satu ni didapat putus dengan jalan belah. Dapat belah sekali lah. Kalau tiga urat berhimpun. Tiga urat berhimpun. Ini satu, dua, tiga. Tiga urat. Berhimpun jadi satu. Tiga urat kalau berhimpun dapat putus dengan jalan lebar dua kali. Satu urat, dua urat, tiga urat. Kita gabung. Bila tiga urat bergabung, dapat belah dua kali. Belah dua kali jadi tiga urat. Dapat dua kali jadi tiga urat. Dua satu gabung, kalau belah dua jadi dua urat. Tu yakbalul kismah, terima bahagi. Tengok, terima bahagi. Tak ada kena sambung minggu depan ni muhimmah. Kita dah mencuri masa muhimmah. Ada bini nombor dua. Dia bini luar aku tak boleh kira. Tengah sedap dengan bini satu pun, Allah, tengah peluk, tengah sedap, tengah siung pipi, tak boleh dah habis kena gini. Waktu bini nombor dua. Nak buat dia. Kena sambung semula. Nak buat dia. Kena sambung semula. InsyaAllah minggu depan. Itu dia. Bila kenal pak ni, kenalah makhluk, kenalah Tuhan. Zat Tuhan tu macam mana? Jadi sebelum nak masuk kelas minggu depan, kena ada dobit ni. Dobit satu pada khot, satu pada sathu. Saki-baki lagi, satu pada jisim, satu pada johafir. Hak pehadah tu duduk senyap. Jangan musik orang tak faham ni. Satu hari kita nak tegur orang pandai. Orang pandai ni jangan duduk kucah. Orang pandai yang takabur dia kucah majlis. Mana contoh? Orang pandai yang takabur dia kucah majlis. Kalau tu guru duduk ngajar depan, dia pergi ngajar belakang. Dia pergi hurah. Jangan duduk sibuk nak hurah. Jangan duduk kacau. Tu guru tu dia pandai dah tu. Doktor kata dua sudu duduk. Makan selalulah sebotol jangan. Kalau hari ni Tuhan takdir sampai sini, maka sini cukup dulu. Tak boleh. Tak boleh kata, saya dah pernah belajar di masjid dulu. Saya pernah duduk di pondok baba dulu.
Mari saya tolong jangan duk kucak. Ni hak duk berlaku kadang-kadang tu duk ngajar depan, duk ngajar belakang. Nama dia. Tu dia panggil kena jaga adab dalam majlis ilmu. Jangan kita buat pandai kita pada tok guru, jangan walau kita pandai sungguh pun. Nak pesan-pesan ni. Setakat ni tak ada lagi lah, takut-takut ada. Pasal ia jadi kucang majlis. Nanti dulu. Dan hak tak tahu kena sobat tu tunggu minggu depan dah nak buat kan. Tauhid seminggu sekali. Apa gitu dah. Nak royak gitu je. Kadang-kadang ada ni duduk mengajar Allah banyaklah, kalau bapa duduk mengajar masjid juga hidup kecek belakang tu hidup mengajar juga duk hurah nampak molek we mic ke dia bucu di belakang tu Allah sibuk dia pun ni kadang-kadang hak duk menghurai ni dia duk ikut dah kita masjid lain, dia ikut kita di masjid lain, masjid ni dia mau tak ngaji lagi, dia duk hurah belakang tu kawai tahudah lah. Jangan tahudah pun duduk dia. Dia panggil diam-diam berisi. Apa dia? Jangan duduk kukuk gitu. Dia mau tak pergi kukuk jangan. Dia panggil tak ada lah tu duduk ngajar depan, dia mau ngajar belakang. Dia panggil buka kedai juga. Tu duduk buka kedai sini, dia mau pergi buka tepi dia. Walau dia tu guru demo. Jadi dia berebut itu jangan. Dia korang comel. Kenapa tak? Contoh, cuba baca. Babu Espan je ngajar kita usuluddin. Babu pun guru izin. Ada diam yang satu masjid ramai mengajar. Tok guru tua izin tak apa. Berlaku diam yang di Darul Mustafa sendiri ni. Dia duduk depan. Lepas tu dia suruh orang ngajar belakang. Lepas tu guru izin ni, guru tak izin. Babu duduk ngajar depan. Babu pergi ngajar bucu tu juga. Masjid yang sama. Payahlah satu bab, satu kitab. Dua tu guru duduk beroyak hak tolong jangan. Kadang-kadang setengah tu hak duduk di masjid ni babu tengok sendiri ni pengalaman hak tengok. Dia duduk hak tepi dia, hak tepi yang angguk-angguk. Hak tepi dia pun tengok kepada tok guru, dia pun cuek. Dia cuek pula hak tepi. Nak suruh dengar dia. Ada dia. Macam-macam jenis lah. Jadi kita nak tegur payah tu dengan sebab orang tua. Orang tua duduk masjid pula kat tegur kat berasa hati. Kalau di internet ni tegur pun tak apalah, muka tak nampak tu pas tak ada orang buat lagi ni. Setakat ni tak ada lagi lah, alhamdulillah. Apa dah. Janganlah dah jadi kuat. Kadang-kadang kita dah hurah sifat wadaniyah. Demo dah hurah kudrat pula. Kudrat apa ni macam ni, kudrat lagi macam ni, kudrat apa ni. Walau betul pun dia panggil adab ni. Lepas tu adab kena jaga. Semata-mata ilmu tak cukup lagi. Dia ada adab pula ni. Tu nak royak je. Begitulah kalau masuk majlis kuliah ilmu orang lain. Babu hurah sedap lagi. Hak tu awak hurah macam ni. Yang babu hurah, jangan. Jangan duk ucap majlis ilmu ke, jangan duk pandai, jangan. Contoh masuk kelas ilmu ni. Tok guru awak hurah tauhid tak sedap. Ni hak babu amir ayat macam ni. 1 2 3 jangan. Berasa hati tok guru dia. Berasa hati. Kalau lagu tu panggil berasa hati lah. Berasa hati. Nak sahabat di Facebook kita, di wall kita, jangan duduk kucah. Media ilmu tu guru lain, jangan duduk kucah. Dia panggil takut-takut timbul berasa hati tok guru tu. Janganlah. Adab tu kena jagalah. Adab tu. Nak sahabat di Facebook kita. Kita tak kucah orang. Dia panggil berumuk kedai lagu tu tak comel lah. Kadang-kadang setengah-setengah tu dah buat live. Jom join tok guru ni juga sekarang sedang mengajar. Takut-takut ada jangan. Jom join Babak Amirul. Babak Amirul sedap lagi. Minta maaf. Jangan macam tu. Walau kita suruh sedap tak sedap pun, akhlak kita adab tu tak sedap. Adab tak comel, adab tak sedap. Jangan. Ni ada juga kadang-kadang dah. Ni hak Babak Amirul sedap lagi pada tok guru Allah. Jangan. Kita tak ada ajar tu budak kita lagu tu dah. Tak ada ajar. Kita duk ajar tawaduk, merendah diri, duk ajar hak tu. Duk badi naik, duk badi menyuruh, duk badi cocoh, badi menunjuk, kita tak ajar pasal tu. Sahabat di grup kita, sahabat di page kita, atau tak apa. Jangan. Adab tu kena jaga. Nampak dah? Adab dengan ilmu. Adab tu lah nampak ilmu tu hebat. Kalau adab tak ada, walau ilmu hebat pun dia tak laku. Laku semata, serepuk jadi hilang. Dia laku dengan adab. Ini hak Babu Hamid daripada Habib Umar bin Hafiz. Gitu. Apa dah?
Tak apa dah. Tapi setakat ni tak ada lagi pelajar kita ni, alhamdulillah lah. Hanya nak beri peringatan saja. Takut-takut ada. Sebab teringat di masjid-masjid yang kita duduk mengajar dulu ada berlaku ni. Jadi untuk pengajian minggu depan kena ingat wadaniyah pada zat khot, wadaniyah pada zat sathu tu macam mana. Nak sambung wadaniyah pada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada jisim dan jauhar firid. Hak pandai ada alhamdulillah. Kena tolong doa kau orang tak pandai ni. Nak tolong doa kau orang pandai. Dan hak pandai nak tolong dobik boleh, tapi biar update hak tok guru. Tak apa, nak tolong dobik. Tok guru ayat bab 2, demo pun dobik bab 2, tak apa. Tok guru ayat bab 3, demo pun dobik bab 3, tak apa. Tu bab izin. Jangan tok guru baru duk bab 2, demo dobik bab 4 dah. Demo kesimpulan dah. Orang duk baru duk sini baru jangan. Tak apa dah. Tadi. Mana hak pandai dah tak apalah. Nah. Kadang-kadang setengah pelajar kita ni dia ada rekod-rekod hak baba ngajar di masjid. Tak apalah sipel lah. Nak kita nak dengar, nak tambahan, silakan dengar, tak apa. Hak baba ngajar dulu-dulu di masjid kan. Ada hak terlepas-terlepas tu. Tak apa. Cuma ketika orang duk hurang ni, janganlah kau bab. Nak tolong dobik hak duduk siapa dah ya tak apa nah. Tersikit-sikit sebanyak nak rayak jatuh. Jangan ambil hatilah nah. Gitu juga. Habis itu kita masuk kitab muhimmah. Di tanda tu Ustaz Zul. Jadi semula ingat sambung dobik wadaniyah pada zat sathu. Nak kena hurai yang tu dulu dah. Masuk kitab muhimmah. Lewat sikit muhimmah ni. Hak mana hak lewat boleh selesai semaya dulu. Kalau ada masa masuk balik. Ataupun dengar offline. Sebab kita ni tak maghrib lagi. Tempat kita ni zuhur lagi. Awal lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kau surat apa kita tak muhimmah? Surat 3 baris ke berapa muka surat 3? 15 dari bawah. 1, 2, 12. Muka surat 3 muhimmah 12 dari bawah. InsyaAllah dah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan sungguhnya sitera Allahumma salli ala sayyidina. Tengok. Sebelum tu kita janji tadi baru teringat nak sedekah doa dan Fatihah kepada arwah. Nama apa? Ustaz ingat tak? Nama apa? Arwah yang meninggal dunia tu. Kita doa umum lah dah. Tak ingat berapa nama apa. Shaliza. Nur Shaliza. Kita arwah Nur Shaliza binti Hawa lah dah. Binti Hawa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala binti apa? Atau nama ayah dia, nama mak dia tak tahu dah. Nama ayah dia binti Ramli. Mak dia tak tahu, kita Hawa lah. Nur Shaliza, mudah-mudahan barakah mereka yang hadir dalam majlis ilmu. Barakah mereka yang jadi tetamu Allah hadir dalam majlis ilmu. Barakah tetamu-tetamu Allah yang tolong share, tolong like, tolong komen. Barakah tetamu Allah yang jadi tentera Allah. Tolong bantu sebar, tolong bantu share video pengajian kita pada petang ni, masya-Allah. Barakah tetamu Allah yang tolong share, tolong sebar pada petang ni. Barakah tetamu Allah yang kuat husnuzannya, walau ditegur, walau banyak kali gagal, tak putus asa dengan ujian Allah Ta'ala juga kepada arwah Syahli ni. Minta Allah Ta'ala redha jenazahnya, rohnya zuhir batin. Kita sedekahkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita hadiahkan pahala Fatihah dan pahala segala amal ibadat kita, khususnya baba dan antum semua, hadiah pahala ibadat kita kepada arwah Syeriza ni, biar dia banyak duit, banyak pahala untuk dia belanja dalam kubur, belanja pada masyarakat. Kita hadiah juga kepada semua umat Nabi Muhammad yang hidup dan yang mati, khususnya pahala hadiah Fatihah ni. Kata tu baba aja, boleh kita hadiahkan semua pahala kita dan tak hilang pun pahala kita. Dia macam api lilin. Tu mengikut jalanan satu orang daripada guru baba. Jadi kita try ya. Lepas tu serah pada Allah Ta'ala, berjaya tak berjaya tak rugi pun, niat macam tu saja ni. Alhamdulillah rezeki dia, rezeki besar dah dia. Dia mungkin arwah sedang memerhatikan kita dari jauh dengan mendapat begitu banyak hadiah pahala daripada kita. Alhamdulillah. Jadi besok kita akan mengalami macam arwah ni mengalami. Kita pula beliau selesai dah, Masya Allah. Siapa dia yang urus jenazah beliau tadi? Kan? Kita nak tahu sangat macam mana ketenangannya. Mesti dia ada cahaya-cahaya iman pada dia. Sama ada mati dalam senyum kau tenang kau. Mesti ada lah tu. Tapi kita tak tahu dah. Kita tak tahu, tak apalah. Dia jadi rahsia Allah Ta'ala. Dia jadi rahsia Allah Ta'ala. Cuma kita ni nak macam tu juga babo sendiri dah. Jadi kita tak tahu kesudahan kita macam mana. Mudah-mudahan Allah Ta'ala redha kita semua yang hidup dan yang mati, khusus yang pernah hadir dalam majlis ilmu kita petang ni dah. Tiap-tiap petang insya-Allah. Dan semua majlis ilmu guru-guru lain tu minta Tuhan redha berlaku insya-Allah. Khususnya hak mengajar fardu ain yang kelas fardu ain. Yang ikhlas lebih-lebih lagi dah. Masuk kita dan sungguhnya muka surat 3:12 dari bawah. Jadi hak mana nak sembahyang maghrib, pergi sembahyang maghrib dulu. Hak duduk di rumah tu, dia nak ambil peluang sembahyang pun boleh sembahyang dulu. Lepas tu masuk balik. Mungkin babo, sebab babo baru nak masuk ni. Mungkin 20 minit juga. Nah habis kitab ni 20 minit juga. Nak baca kitab ni kadang-kadang 20 minit. Mulai sekarang lebih kurang 20 minit. Jadi hak mana nak maghrib dulu, sila maghrib dulu. Hak mana rasa nak tunggu, rasa saya sempat tunggu babo sebab ada wuduk dah. Habis 20 minit terus sembahyang ikutlah. Jangan bagi tinggal maghrib sudah. Ataupun babo saya nak dengar offline nanti, sila bismillah, macam-macam cara. Cuma babo nak baca kitab Muhimmah nak ambil masa 20 minit. Sebab Usuluddin tadi kita nak berhenti mengejut kita tak boleh. Takut tak faham takut tak faham. Lepas tu kita duk baca ke orang awam, kena duduk slow lagu tu lah. Baca cepat pun orang pandai tak boleh. Kita pun orang bodoh juga, babo sendiri pun bodoh juga. Gitu dah. Jadi kita orang bodoh, kita kenal lah orang bodoh macam mana. Dia mahu pandai, pergi ngaji dengan orang pandai. Jadi cara nak baca ke orang tak pandai tu, ya macam itulah. Babo nak baca macam itu dah. Tengok kitab Muhimmah. Muka surat 3:12 dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nak ambil masa 20 minit lagi. Mana hal orang tu boleh bismillah. Dan sungguhnya Allah ni pun sedap juga ni. Sedap. Sedap belaka kitab Allah Ta'ala ni, kitab ulama sedap belaka. Mari di Quran hadis dah. Dan sungguhnya dhamir sya'an telah dicitrakan, yakni diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya dhamir sya'an. Ia kalau nya tu rojak kelik pada Rasulullah. Dhamir sya'an lah. Sungguhnya ia Rasulullah. Tata kala datang ia dhamir hak tersembunyi dalam ia rojak kelik pada Rasulullah. Tata kala datang ia Rasul ke Madinah. Nabi satu hari dia duduk berjalan di Madinah. Jalan. Keluarlah kepada satu jenazah. Terserepok kepada satu jenazah. Yang ni gini, Nabi yang berjalan, dia nak pergi ke jenazah tu dah. Mungkin dia terima jemputan lah. Dia pergilah kepada jenazah. Mungkin dia mau nak semayang mayat ke, dia mau nak masuk dalam kubur ke. Rasulullah pergi daerah. Maka tiba-tiba tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan menuju pada satu jenazah, maka melihat ia Rasulullah
Jangan bukan ia rojak kelik pada jenazah. Oh, kalau ia rojak kelik pada jenazah, larilah. Jenazah apa melihat? Maka melihat ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maf'ul akan beberapa perempuan. Oh, ada orang perempuan Nabi nampak. Buat gapo perempuan ni? Mengiringi akan jenazah, duk ikut belakang jenazah. Maknanya ada lelaki duduk pikul jenazah. Lelaki pikul jenazah. Tiba-tiba nampak ada perempuan duduk ikut belakang. Duduk ikut 4-5 ni orang. Nampak tak? Mungkin anak si mati. Mungkin anak saudara dia. Nampak tak? Ya ada sungguh. Nampak tak? Ni Nabi nak tegur ni. Nabi nak tegur. Kata, wak gapo ni mu puak-puak perempuan dia ikut jenazah ni. Nabi nak tegur. Allah sibuk. Dia pun nak pergi mana ni puak-puak perempuan ni. Nabi nak tegur. Dia ada sungguh. Kadang-kadang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak saudara daripada KL, Kuala Lumpur, anak saudara daripada Melaka, anak sepupu Johor Bahru, anak saudara daripada Selangor. Oh, hak ni comel, pakai seluar ketat, kelik kubur, comel. Siapa dia tu comel? Bibir merah tu. Oh, itu anak saudara arwah. Duduk di Kuala Lumpur, umur 26 tu. Hak seorang lagi tu, hak tu umur 19. Oh, baju ketak, duduk menangis di pusara kubur. Menangis di kubur, pusara ke apa dia panggil? Kalau tak betul baik kia, pusara ke apa? Nangis. Nangis. Drama. Biarlah menangis, sungguh tak sungguh pun menangis. Dengan pakai comelnya, dengan pakai lecunya, dengan minyak wangi malaikat subuh, minyak wangi strawberry, Ribena, minyak wangi orange merenda, gapo tak tahu. Dah duk menangis, duk ikut jenazah. Kadang-kadang bunyi suara. Aduh, hak duk mengusung pun duk jeling, hak duk usung mayat. Duk jeling cantiknya perempuan. Silap hari bulan lajuk kubur. Nak pergi mana ni? Ni kubur. Allah, lajuk 1 kilometer. Tak perasan seorang habuk. Kena seorang habuk tak perasan. Duk tengok kepada anak saudara si mati. Perempuan comel ni duduk ikut jenazah. Jadi Nabi tak kenal ni. Nabi tak kenal, tak suka kita perempuan duduk serabut tempat orang urus jenazah. Walau ayah kita pun tak usah duduk situ, kita perempuan duduk di rumah. Walau ayah kita pun duduk di rumah, tunggu orang kelik belakang gilah. Kita bukan duduk pikul jenazah tu, duduk kucak orang, kucak ikhlas orang, kucak ibadat orang, kucak taat orang pada Allah. Orang pikul jenazah nak ingat mati, ingat demo comel. Pipi merah, bibir merah, orang ingat demo. Sepatutnya orang pikul jenazah, you ingat mati, ingat akhirat, ingat kubur. Orang gali kubur, orang pikul jenazah, ni ingat demo comel. Allah, comel perempuan. Kocak sungguh perempuan. Kadang-kadang isteri dia umur berapa? 46. Allah, 46 pun tubik juga. Siapa dia tu? Isteri si matilah. Kena supaya nak pergi maidin muka dia. Tak tahulah. Dia nak pergi maidin hebat lagi. Ni nak tengok tok lelaki mati baru. Baju kebaya. Tengok tok lelaki mati. Bibir merah. Dia sembuh bunyi orang. Celak tu dem musim sepuk ombak tsunami. Celak dia. Dem musim sepuk ombak tsunami. Pakai kontak lens. Bibir merah. Gigi mah ada sini gigi mah. So. Apa gigi mah ada so. Gelar ada dengan berlian rata Allah. Tu bini si mati tu. Siapa tanya? Allahu Akbar. Bini si mati pun buat serabut. Ia mari belah-belah nak iklan diri dah. Saya ni tak ada orang ni. Hak gali kubur pun tanya. Mari berapa orang hak gali kubur tanya.
Oh, hak gali kubur pun tanya selalu dah. Kita duk bimbang, tu duk gali kubur takut. Hak duk gali kubur mata tengok kubur dah. Hak gali kubur mata tengok kubur takut makan betih orang tu. Cok tu makan betih orang. Demo gali kubur tengok di tanah. Hak ngusung mayat tengok di jalan mata tengok duk mana tanah kubur. Ni lebih 100 kilometer ni mu tengok mana mata mu ngusung mayat. Oh, kita duk tengok ke anak dia, anak saudara dia, bekas bini dia ni, bini hak dia tinggal ni comel-comel 46 ni supaya umur 20. Allah, ada gigi emas putu. Tengok dia kucar lah kau ni. Perempuan buat serabut. Apa tak? Jangan. Jangan deh. Oh, sibuk dia pun ini Nabi nak tegur ni. Maka melihat ia Rasul sallallahu alaihi wasallam akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Kata wak gapo pula dah buat perempuan ni. Dia tak ada usul jenazah sekali pun. Ikut juga Allah wak serabut pula dah. Allah apa ni weh. Ni ramai berlaku akhir-akhir zaman. Deh. Maka bersabda ia, jangan marah babo pula ni dah kita muhimah nama marah babo pula. Nama marah dosa lah, marah dosa ni marah hadis ni. Pas buat oleh kitab. Ulama pilih hadis ni. Pak kita jangan duk pandai lebih pada ulama lah, ulama pilih. Mana? Maka bersabda ia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Bagi sekalian mereka itu, siapa mereka itu? Mereka itu rajak kelik pada perempuan yang mengiringi jenazah. Dia ikut duduk belakang. Berkali kata-kata semangat berkali. Kalau main bola kan ya ada perempuan ustazah. Kerja apa? Dia tukar sorok nak wis semangat. Dia pergi bunga rapat tangan. Ho. Berkali gitu, berkali tak salah. Tak salah duit semangat kau gitulah. Orang nak ngusung mayat jadi pening habis duk tengok ke demo. Hak masuk parit pun ada, masuk lokal pun ada. Hak setengah-setengah tepah kat tengah-tengah tembok. Muju tak kena tepuh lari. Lari tu kata. Lari kata, "Hei, kena duk ngusung mayat pas tengah jalan." Nak mungkin jadi mayat habis orang lain. Kata minta maaf lah driver lari. Apa? Ni mata duduk tengok ke bekas bini si mati ni duduk belakang tu comel. Mana tu? Baju merah jambu. Allah, kelik lah weh demo ni kucak ni orang. Puak ngusung mayat duduk tengok ke demo pas kau tengah-tengah jalan, tengah-tengah tembok, tengah-tengah jalan raya. Kena langgar, kena tepuh ke lari mati nama kan. Kan jadi mayat pula orang lain. Kelik perempuan kelik. Ni Nabi nak tegur gitu. Perempuan yang mengiringi akan jenazah. Perempuan, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Puak-puak perempuan. Nabi tanya. Kamu ni duk usul jenazah, duk pikul mayat sekali ke? Kamu ni pikul mayat juga ke? Tengok kadang-kadang dia. Kelakuan dia ikut tu dok, si mati tu seksa. Mari ikut jenazah. Dah buka aurat. Tudung nampak rambut. Tudung coking. Mak dating. Tudung rambut pun sepuluh sari terbuai dah rambut pun. Terbuai terseduk dari rambut dia. Terbuai kata aku tak buat sari rambut dia ni pening. Minyak wangi, minyak selasih, minyak kau tu. Allah macam-macam minyak rambut dia. Terbuai kata rambut pun sari terbuai. Tapi terbuai terseduk. Apa duduk memusa Allah duduk mari juga bini pun rambut supaya dating ke apa tak tahulah jangan dia panggil ganggu si mati. Kadang-kadang si mati tak kena tu Allah mari buat maksiat tu pakai minyak wangi maksiat bau wangi maksiat. Buka aurat maksiat, berhias diri maksiat, stonge tak pakai, stocking tak pakai. Hak kadang-kadang tu kan, baju bayar ni ada sungguh berlaku nampak baju dalam. Nampak ni tali baju dalam. Allah, sedih pun seksi tak ada yang make up. Kata satu orang perempuan, babo make up supaya dia ni 40 minit baru siap.
Dia yang make up 40 minit tok lelaki yang mati dah. Sedih-sedih pun siap make up 40 minit. Dengan make up tebal aku tu 40 minit mari juga. Mari juga. Allahu Akbar. Mari juga dia pun. Allah. Hei, kelik duduk rumah lah weh. Mau buat gapo kok mari. Payah basuh. Perempuan tak ngaji ni serabut halu dah. Perempuan dia yang tak ngaji serabut. Serabut. Nak jumpa orang jantan lah. Nak buat cantik depan orang jantan lah. Nah, faham kalau orang pergi rogo pula tak? Dia hak nyanyi. Lelaki pun nyanyi. Demo pun nyanyi. Dia perangai dia suka win nampak comel. Dia suka win nampak comel. Tarik orang pada diri dia. Tarik orang pada maksiat, pada zina, pada rogo. Na'udzubillah min zalik. Perangai perempuan. Dia pisah saja. Dia perangai retina lagu tu kalau dia pakai purdah sekalipun. Cuba kita buat lawatan bersama perempuan purdah. Allah, buat lembut dia. Suka. Ya buat tak mampu, buat lemah lembut, buat hai. Oh, tak lagi dah perempuan. Ya saja dia, ya perangai dia. Walau yang ngaji kitab pun. Dia tubik juga sikit-sikit cuma orang ngaji ni dia tak tubik banyak. Ya duk kontrol tubik 2-30 sen je. Kalau hak tak ngaji 4-5-60 ya tubik perangai-perangai menggoda. 4-5-100 ya perangai-perangai menggoda. Allahu Akbar. Dia tengok perhati. Hak ngaji dah pun kadang-kadang kena goda kesetannya buat rupa, tapi bukan semua lah orang ngaji, setengah-setengah orang ngaji. Dia buat rupa menggoda hi. Dia tak buat dengan mulut, dia buat dengan tulisan hi. Oh hatu pari tu deh. Hatu pari waktu maghrib ni molek nah. Hi. Hu. Oh, adalah perangai dak. Tu hak ngaji dah tu. Ada juga seorang dua, tak ramai mana seorang dua, 12 orang. Seorang dua, 12 orang lalu dah. Tu dia. Ya orang perempuan tak lagi dah. Dia suka menampakkan cantik dia. Tu hak ngaji, tu hak tak ngaji tak tahu. Perangai seorang-seorang tu. Pas Nabi pun tanya, "Hey, buatmu ada usul mayat ke? Buatmu ni ada duk tanggung jenazah ke?" Maka sembah kami, jawab kami, puak-puak perempuan sekali. Jawab buat dia. Jawab muka Nabi tanya. Tiada ya Rasulullah. Tak ada usul mayat pun. Tak usul mayat. Nabi tanya lagi. Nabi dia tanya dulu. Dia tanya molek Nabi. Tanya molek. No video kenapa. Maka bersabda, "Ya Nabi SAW. Adakah kamu sembahyang serta dengan orang-orang menyembahyang akan dia? Akan jenazah dia rojak kelik pada jenazah. Hei perempuan, kamu ni duk semaya jenazah sekali dengan puak-puak lelaki lain lagi." Maka sembah kami perempuan sekalian, "Tiada ya Rasulullah." Tak ada semaya mayat kami ya Rasulullah. Walah perempuan ni kada dia semaya jenazah sah perempuan semaya jenazah, tapi Nabi tak galakkan. Kelik tak sah duk semaya jenazah. Tunggu orang klik belakang. Puak demo tak sedut sibuk dengan nak semaya jenazah. Puak demo tak sedut sibuk nak ipiku mayat walau demo gagah. Boleh akak almari di rumah. Boleh akak tonggeh. Akak 10 kilo lebih gagah sekalipun duduk di rumah perempuan. Tak sah. Walau demo semaya jenazah sah sekalipun. Klik duduk di rumah lah perempuan. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi sekali perempuan, balik oleh kamu sekaliannya perempuan. Perempuan, klik. Nabi suruh klik. Hati malak. Nak buat drama sedih, duduk di rumah. Ni dok makeup dekat Pak Eci sama tebang dengan jalan raya makeup. Balarah tu dia balarah. Sama tebang dengan jalan JKA. Makeup dia. Nak tapung hak blue band ni tu nak tebal lah babo. 40 minit. Tu hak gapo tu 40 minit. Hak makeup tebal 40 minit tu hak gapo tu? Hak profesional, hak tak pandai sejam setengah makeup saja. Tubik juga sedih-sedih pun makeup tebal. Kena lak slow-slow lah takut cabut makeup. Lak di bucu mata itu. Dengan kontak lens dengan bulu kening buang-buang sepo tsunami. Kata tengok ke bulu kuning demo takut lah. Supaya ingat kau khemat dah.
Teringat kau tsunami Malaysia, tengok kau bulu kuning demo. Apa? Duk teringat kau tsunami tu sudut tengoklah demo pun. Hak jo tengok pun takut. Hak tukar perendai, tukar tunjuk pun kena takut juga. Klik duduk di rumah dah Nabi kata klik. Nak sedih-sedih di rumah. Klik di rumah. Klik di rumah, pergi balik. Tak usah duk main gelewak sini. Jangan duk gelewak. Gelewak pahal tak satu gelewak. Jangan duk bergelewak kat sini. Bergelewakkan. Berkeliaran. Berkeliaran. Klik. Jangan duk gelewak. Jangan duk berkeliaran dekat sini. Allah. Klik. Oh, alolah. Nampak. Duduk di rumah besar lagi pahala demo. Dengan demo mari sini boleh dosa free. Arwah duduk tengok dah Allah bini aku pun lah. Aku duduk mati dah. Dia buat dosa lain pula dah. Bini. Tok lelaki tak ada ajar. Tok lelaki tak ajar. Tok lelaki tak ada besar. Pada yang muka tok lelaki pun kena demo tak rayak ke bini demo. Rayak dah babo tu bik juga. Rayak dah lepas. Kau tak biasa mengajar, tak biasa rayak, tak lepas. Muka tok lelaki tak ngaji. Lepas tu lelaki pastikan didik anak-anak, didik isteri, didik anak ngaji fardu ain. Lelaki jauhkan diri kita daripada maksiat perempuan. Lelaki kena didik anak perempuan, isteri kita yang perempuan kena didik isteri, kena didik anak supaya menjauhi lelaki. Walau lelaki itu tok guru kita yang sangat alim, yang sangat tua, yang sangat keturunan Rasulullah sekalipun, menjauhi lelaki. Nak ngaji online gini sudahlah. Tapi ngaji biar ada hijab. Jangan duk jumpa, duk mesej main nombor telefon. Biar tok guru bersama mana jangan duk mesej. Haram deh siapa yang duk mesej dengan tok guru tu jangan. Mesej lebih-lebih lagi tujuan maksiat haram. Tok guru pun kena beringat, tok guru pun mung tu orang juga tok guru tok guru pun manusia juga, tok guru ni orang. Dan setan hak duk di tok guru lebih hebat dengan setan hak duk di orang awal. Beringat ni anak-anak murid ni jangan duduk pandai-pandai duk berhubung. Gua babo tak pakai telefon. Ni hak duk berhubung dengan Ustaz Zul, kau apa semua kena berhati-hati. Kena tunjuk ke suami ni, bang, saya mesej Ustaz Zul ni bang. Bang, tak ada suami tunjuk ke ayah. Tunjuk ke abang, tunjuk ke adik lelaki ni, tengok ni, kak mesej Ustaz Zul tanya soalan kau babo ni. Apa hukum ketika rakaat kedua masalah? Tunjuk ke adik, ke abang, ke ayah kau suami ni tengok ni. Habib Umar kata, kita mesej lelaki atau kita mesej perempuan, keadaan mesej tu tak ada orang tahu. Habib Umar kata keluar juga. Jadi kita suami kena wi isteri kita tengok mesej tu, kita isteri kena wi suami tengok mesej tu. Walau nak mesej PA babo Ustaz Zul. Gua nak suruh babo baca. Babo sendiri tak kata telefon. Mujur tak pakai telefon untuk orang awal tu tak ada. Lepas tu siapa dia kalau ngaji dengan babo dia tahu sangat hubungan lelaki perempuan sangat-sangat terbatas secara bersangatan. Mesti jaga tahu. Nampak tak? Tu dia deh. Bijelah molek orang mengaji dengan bobok kita ni. Tu dia. Kata ada setengah pelajar kata, dengan ustaz lain boleh je, ikutlah. Mungkin ustaz demo tu email dia tahap wali kutu, wali dewa. Babo ni orang fasik. Babo minat perempuan. Nampak tak? Minat perempuan. Minat jimok. Babo ni minat. Minat. Tak tahu dah demo tak minat, tak tahu. Minat perempuan. Kau seksi, kau minat babo lah. Nampak tak? Cantik, seksi, minat. Jadi demo kena takut kau babo. Nampak tak? Babo ni rima yang sedang bersabar. Maka kambing-kambing janganlah duduk buat tarian di atas panggang-panggang api ni. Jadi kita ni berilmu dulu. Haram. Balik kita haram, balik demo haram. Ni serupa ni perempuan pergi buat tarian, pergi berjalan-berjalan seolah-olah menari lah. Duduk berjalan, duduk ikut orang ziarah kubur, duduk ikut orang usul jenazah. Nabi kata klik. Tak payah duduk lewat sini lah. Jangan duduk sini. Klik. Takut. Takut. Batu babo. Pesan ke zaujah. Nak jadi isteri kita boleh. Duduk di rumah. Tak boleh kerja. Sembunyi daripada semua lelaki. Kecuali saya. Kecuali Cik Abel Demo. Tak boleh? Boleh tak? Payah juga nak jadi isteri kita. Kurung oleh rumah.
Tapi ada belakang dalam rumah. Kita beri belakang. Ada TV. TV tak ada siaran internet. Ada telefon. Zaujah bapa ada telefon. Telefon tak ada siaran internet. Kalau duduk masa duduk di Malaysia tu, ada telefon, tak ada siaran internet. Telefon tu ada video Habib Ali, video Habib Umar, cerita Nabi, cerita Rasul. Dari telefon kita beli telefon hak molek lah kepada dia. Ada TV, siaran dia tak ada, cocok pendrah. Seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali keluar awak pergi jalan. Pergi jalan mana bapa dengan zaujah? Biasa bapa pergi ziarah kubur. Ziarah kubur. Berhenti tepi jalan, beli makanan sedap-sedap, makan oleh kereta, ziarah kubur. Tok kubur lama ni. Itu amalan Tok bapa Allah yarham Pak Sumit Gunung. Pergi ziarah Pak Sumit Gunung. Pergi ziarah Allah yarham Tok Kenali. Pergi ziarah kubur. Buat gitulah. Waktu demo, hak jadi suami, buat gitulah ke isteri. Sedap gigi tu. Kadang-kadang pergi ziarah pondok. Di Kedah ke, di Terengganu ke, sewa homestay. Babo zaujah nak mandi kolam, ya ada homestay hak ada kolam. Homestay hak ada kolam. Tak ada kolam, beli tiup kolam tu ada. Kolam tiup. Duduklah berendam, ada glosor. Macam-macam boleh buat. Tak sedih pun kita perempuan bersembunyi. Ya ada cara nak main masa sembunyi. Sembunyi pun ada mainnya dia. Suami kena kreativiti lah biar isteri tak bosan. Ya ada mainnya dari sembunyi. Nak mandi kolam, ya boleh beli kolam glosor ada Ustaz Zurak. Kolam glosor ada dah. Boleh rumah. Nak barat. Tu dia. Habis itu. Ni nak jaga lah Habib Umar jaga. Memang cukup jaga dah dalam bab mesej, dalam bab gapo tu semua dia jaga. Sebab tu kita kenal dengan cara Habib Umar. Jatuh cinta lah. Penjenayah, bakal penjenayah macam babo ni perlulah kena ikut cara-cara Habib Umar berhati-hati dengan perempuan. Tu bakal penjenayah macam babo. Jadi antum jangan duduk suka sangat ni. Tok guru demo ni bakal penjenayah yang sekarang masih lagi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Babo ni bakal penjenayah yang sekarang masih lagi diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Ni bukan orang baik. Hanya orang jahat yang masih lagi dikontrol oleh Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala. Muju alhamdulillah babo. Rezeki besar babo, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rezeki besar babo, ya Allah. Dia tu yang jaga lagi lah alhamdulillah. Nak buat tu dia. Kita nak berkawan molek. Jangan berkawan mesej secara dia tak boleh. Berkawan kita cukup dengan doa dalam hati. Babo saya nak jumpa babo, ada setengah pelajar. Bukan saya nak pegang babo, nak peluk, bukan nak cium babo. Nak jumpa babo sebagai anak murid dengan guru, jumpa syurga. Jadi awak nak jumpa babo dari syurga, awak kena doa ke babo biar babo ahli syurga. Pak awak pun kena sungguh tinggal maksiat dia boleh masuk syurga. Dalam syurga kita nak berkawan rapat macam mana pun tak apa. Nak berkawan rapat, nak pegang tangan, nak jalan-jalan pantai, jom geng-geng babo Amiru berjalan di tepi pantai dalam syurga. Boleh. Hari ni Ustaz Zul ada buat makan dalam syurga dia. Kita pergi syurga Ustaz Zul. Ustaz Zul ada buat makan. Pergi makan dalam syurga Ustaz Zul. Ahli syurga boleh berjalan antara satu sama lain dengan Tuhan izin lah. Cuma hak ahli syurga makam rendah tak boleh nak derak ahli syurga makam atas. Hak syurga makam atas tu dia kena turun. Contohlah kalau lah satu orang ni duduk syurga yang ketiga, kita duduk syurga yang keempat. Kita nak naik ketiga tak boleh. Yang ketiga tu kena turun. Nampak tak? Nampak tak? Tu dia. Boleh lagu tu boleh. Orang tanya, babo apa kalau komen-komen di Facebook? Tak apa. Tak apa. Tu semua orang tengok. Dia tak panggil khurbat lagu tu. Orang nampak belakang. Pas kita ni, kalau orang nampak belakang, jangan duduk ngusik perempuan. Perempuan jangan duduk ngusik lelaki. Itu lagi aib, lagi-lagi malu. Ngusik senyap-senyap tak boleh. Ngusik terang-terangan, tersangatlah tak boleh. Supaya mencuri ambil senyap-senyap. Merompok ni, ambil secara terang-terang. Itu lagi teruk. Nak buat dah. Begitu juga mesej laki perempuan secara terang-terangan kena beringat. Secara senyap-senyap itu haram kita ada unsur-unsur maksiat. Nak buat dah. Pada mesej Ustaz Zul ni kena tunjuk ke suami, tunjuk pada ayah, tunjuk pada adik-beradik lelaki. Biar ada orang tahu kita mesej apa dengan dia. InsyaAllah kalau duduk lagu tu kita tak jatuh maksiat. Abang harap
Tak dok seorang pun dalam majlis ilmu kita jatuh dalam maksiat. Ustaz lain, tok guru lain, baba-baba lain kita tak tahu. Itu demo. Baba ni mengaji dengan Habib Umar, walau mengaji juga dengan guru-guru di Malaysia, guru-guru di Tanah Jawi, kita mengaji juga dengan Habib Umar ambil cara ni. Dan tok guru baba mengaji dengan tok dala guna cara ni juga. Tok dala cukup cermat lelaki dan perempuan. Ni daripada tok guru baba sendiri. Tu dia. Jadi perempuan jangan duk gelewak, jangan berkeliaran dengan lelaki walaupun baba. Dan ada setengah-setengah pelajar tu banyak juga. Duk mesej kata nak ziarah pondok. Ziarah pondok tadi jumpa baba. Baba yak sok mudah nah. Tadi jumpa baba, boleh jumpa zaujah. Boleh jumpa zaujah saja. Baba duk bincang dengan zaujah lagu ni. Fardu takdir kalau baba balik. Maka lelaki boleh ziarah sebulan sekali baba. Yang perempuan boleh ziarah zaujah sebulan sekali. Bila? Pada hari maulid bulanan. Jadi insya-Allah maulid bulanan hak kita buat di Yaman ni, kalaulah baba balik tak tahu bila lagi lah. Takdir Allah Taala tak tahu bila lagi. Kalau baba balik, kita buat di pondok sebulan sekali. Dan siapa yang hadir tu boleh jumpa zaujah baba. Zaujah baba yang akan hadiahkan satu keping kertas. Kertas nasihat lah. Sebulan satu keping. Nota 1. Bulan depan nota 2. Bulan depan nota 3. Jabah duk bercakap itulah dengan zaujah. Kita share ke zaujah kita, kurangkan bercakap. Lepas tu ni nak dia meminta ni hantar nak win nota ni. Hadiahkan nota hak orang jumpa dengan dia. Nota bab agama, bab jaga lelaki, bab jadi perempuan, bab jadi isteri. Begitulah. Jangan ziarah babo perempuan Minta maaf. Bukan sombong, demi nak menyelamatkan babo, dia nak menyelamatkan demo. Takut kita gigit demo, kita makan demo, takut jatuh maksiat. Nauzubillah. Beringat sekarang ni kalau Tuhan buka hijab, syaitan, iblis dia duduk hitam kepada babo ni. Dia duduk hitam hak bapak tu. Sina, nampak tu kalau Tuhan buka hijab. Sina hidup geran awak rana tok guru ni aku nak makan dia. Oh kalau kena habis tengok ni, tok guru sendiri, babo ni dia menjauhkan diri daripada perempuan. Dia tak mesej dengan perempuan. Kena juga. Tengok buat-buat agama tak boleh pakai. Tengok buat-buat ahli sunnah ni kucah. Tengok buat-buat pondok ni tak boleh gila maksiat berlaku. Dia nak situ. Iblis syaitan. Dia nak makan kita, apa dia boleh makan orang lain. Sebab tu kena doa ke babo ni. Doa ke babo ni. Bawa nama pondok, bawa nama Yaman, bawa nama Habib Umar, bawa nama babo-babo di Malaysia, di Petani. Malu. Kena doa babo ni. Takut babo ni takut. Jatuh dia ni jatuh, ustaz tu jatuh, ustaz ni jatuh. Kita duduk kenaling belai-belai duk ketak-ketak. Apa kali hak perempuan jangan duk kucak. Royak lah ludah. Kalau ayat tak jangan ziarah lah babo. Ziarah hak perempuan saja. Bukan sombong gapo ni dia royak selalu dia. Dia ada hak lepas-lepas kata sombong. Biarlah dia mau tak faham. Harap kau dia mungkin mocik tu hak tua dia tak apa-apa faham dia. Hak mana faham tolong royak, tolong hurai. Sombong gapo dia mau nak gapo dengan babo dia mau nak ilmu. Kan ambil ilmu sudah. Awak gapo jumpa. Daklah jumpa nak duit lah ni boleh bank in transfer gapo transformer gapo tak sedok jumpa lah. Dan jumpa zaujah kita. Siapa dia? Perempuan saja. Hak lelaki jangan duk kat jumpa. Kita gocoh ayat lalu dah. Lelaki pergi jumpa zaujah kita jek atas muka lalu dah. Jek atas muka. Ayat lalu dah. Jangan duduk pergi perempuan. Dan perempuan jangan duduk jumpa baba. Takut zaujah kita jek demo atas muka. Nampak dia? Takut-takut ada perempuan jumpa zaujah baba. Zaujah baba jek atas muka lah. Gora tu nak royak gapo dak janganlah kita jumpa lelaki perempuan. Nampak dia? Tu baba gora tu. Jangan ambil hatilah. Nak royak kita takut sangat dengan maksiat-maksiat ni orang. Ustaz hak hebat pada kita kena. Tak okey baba hak cak air ni tak boleh nak jatuh. Takut baba ni takut. Baba doa gini, ya Allah, kalau nak jatuh aku oleh maksiat, aku mati dulu. Baba doa gitu, ya Allah, mudah-mudahan baba Amirul kalau lah takdir na'udzubillah jatuh maksiat juga, babo Amirul mati dulu. Amin. Aman. Mudah-mudahan buat kita kalau nak jatuh maksiat
Sebelum nak jatuh maksiat, minta tahbib kita mati. Mati dalam redha lebih baik daripada mati dalam maksiat. Mati dalam redha lebih baik daripada mati dalam maksiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan. Mana nak amin lah. Habis situ. Jadi Nabi ya teguh, "Hei, buat-buat perempuan, mu klik. Itu soalannya dah. Baliklah perempuan. Jadi tiada ada ziarah. Yang ni tak ada pahala ziarah. Awak perempuan mari ni tak ada pahala ziarah. Klik. Tak ada pahala ziarah. Kliklah perempuan. Walau perempuan dia ziarah sah dapat pahala, tetapi dengan sebab dia ni ada unsur-unsur maksiat, ada lebih-lebih maksiat, kadang-kadang kita baca kita sedar. Kita molek dengan perempuan tak jaga. Ada kadang-kadang. Dengan kita nak ibarat berair mulut. Dengan nahung, dengan sorah. Tapi kalau pergi nak, pergi pasar duk tengok perempuan. Mata duk tengok maksiat. Macam kita boleh. Dia panggil tak amal. Ilmu ada tak amal. Takut. So mengaku orang ada ilmu tak amal. Dan tiada ada pahala. Tak ada pahala ziarah. Perempuan, duk pergi ziarah kubur, ziarah mayat, ziarah si mati. Walau ada lelaki dekat situ, awak duk pergi juga. Tiada pahala ziarah. Tak ada pahala ziarah. Nak ziarah kubur ayah awak, tunggu orang tak ada. Tak pergi lebih baik lah. Kalau ada fitnah, tak pergi lebih baik. Tak ada pahala, bahkan kemungkinan ada dosa dan kemungkinan timbul fitnah. Lebih mudarat lagi lah. Klik duduk rumah, Nabi kata. Maka bila kena tegur dengan Nabi tegak, maka sekalian mereka itu perempuan, disuruh mereka itu perempuan dengan mendiami tetap di dalam segala rumah mereka itu perempuan. Kena berhenti kat tu dulu. Maka sekalian mereka itu, berhenti kat maka deh. Semula baca di maka. Berhenti situ dulu. Nampak dah lebih kurang 20 minit lebih dah. Berhenti kat tu dulu lah dah. Tu. Boleh hamak kedok ni kita ni puak-puak perempuan ni dah. Nampak tak? Habis itulah. Mengaji patut amal. Lepas tu hak salah baiki. Mengaji, beramal, sebar, baiki. Mengaji, beramal, baiki diri, sebar. Mengaji, beramal, baiki diri, sebar. Lepas tunggu masa masuk syurga. Nampak tak? Mengaji, beramal, baiki diri, sebar. Tunggu masa masuk syurga. Suka buat kita esok. Menopaklah buat kita. Bersukaria. Hari ni reunion syurga Ustaz Zul. Buat pergi syurga Ustaz Zul. Hari ni reunion syurga sahabat kita hak perempuan. Pergi. Ingat dulu mengaji dengan baba dulu. Baba pun ingat dulu masa duk mengajar dulu. Saya nak suka. Baba saya lah hak nama sekian-sekian. Facebook saya. Tak kenal. Tapi demo dah kita. Kita dulu baba duk share video banyak mana baba dulu. Allahu Rabbi. Boleh jumpa, boleh duk buat saya esok. Saya esok lah kalau masuk syurga lah. Bapa saya lah ada masuk duit seria hak bapa duk ngepek. Ni tu nama gapo? Kita nama Ramli misal contoh. Jual gapo Ramli? Tak ada gapo apa jual peta je bapa. Hak seria RM1 satu hari. Sebulan RM30. Saya lah bapa. Bapa hak ingat dah minta maaf bapa duk ngepek RM10 tu. Saya sedekah RM10 bapa ngepek tak ada duit jangan duduk di rumah. Saya jual gapo? Kita nak ketah ya bapa. Lah demo kan kita. Nama gapo? Nama kita Khalid. Kita nama Khalid nama kita dah bapa. Bini kita duduk suka kita masa mengaji. Demo nama Khalid juga. Kita Khalid juga bapa. Tengok. Saya esok jumpa saya esok. Syurga. Kita nama mak bapa, mak kerja gapo mak. Kita tak ada duit di rumah gapo ke bapa, di rumah tak ada duit tak ada bapa. Kita pun nego rugi bapa, tak ada duit bapa. Lepas tu mak buat gapo? Mak ni dia doa bapa semua. Hari-hari tiap kali semai 5 waktu. Allah terima kasih lah mak. Ni mak kita dah mak bapa. Nampak. Jumpa syurga esok. Kalau kita pakat-pakat usaha, pakat-pakat beramal. Lah ni tak kenal tak apa. Tak ada faedah kenal lah ni pun tak apalah tak kenal lah ni pun. We kenal esok nah. Begitulah. Takut kita khianat demo, takut demo khianat kita.
takut jatuh maksiat. Habis itu dulu apa yang baik daripada Allah, daripada Rasul, alim ulama, guru-guru kita, ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah Maturidiyah, hak mana hak kurang, sabqul lisan, sabqul qalam, telacah lidah, telacah cakapan itu daripada bapa sendiri. Mudah-mudahan ikhlas kita mengaji kerana Allah. Selamat dunia akhirat. Allah dan Rasul saya kita. Allah dan Rasul redha kita. Allah haraplah selamat kita semua dunia akhirat ya Allah. Selamat kami semua dunia akhirat ya Allah. Hak mana hadir ni masuk syurga belaka ya Allah. We apa belaka dosa yang hak hadir hari ni. Walau sebesar mana dosa pun ya Allah. Mana hadir hari ni, we apa belaka dosa, we masuk syurga belaka ya Allah. Hak mana yang hidup, yang telah mati, hak mana hak dengar, hak tak dengar, hak mana hadir, hak tak hadir ni, dalam khususnya hak ada dalam majlis ilmu ni khususnya apa belaka dosa, we masuk syurga belaka layak. Dengan redha-Mu ya Allah, dengan kasih sayang-Mu ya Allah, dengan barakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qabul hajat, amin ya rabbal alamin. Jadi dah lewat sangat bab doa rekan-rekan berdoa rekah ada. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allah maghfir umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami, dosa diri kami, ibu bapa kami, guru kami, semua umat Nabi Muhammad, sahabat kami, musuh kami, orang saya kami, orang benci kami, apa berlaku dosa-dosa kami Allah. Rakyat Palestin, hak Palestin, orang kafir bi hidayah bi masjid Islam ya Allah. Watikan kami semua umat Nabi Muhammad dalam iman, dalam ampun semua dosanya. Allah marham umat Muhammad. Ya Allah sayangilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Rabbi ana zalamtu wa ana asatu wa ana abdul dhaif. Allahumma farij umat Muhammad. Ya Allah, beri tenang, beri lapangkanlah, beri gembira hati kami umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi ketika kami belajar fardu ain. Ketika kami hadir dalam ilmu fardu ain, ketika kami belajar fardu ain, ketika kami sebar ilmu fardu ain, berilah kami ketenangan yang luar biasa walau banyak mana bala kami sekalipun. Kurniakanlah kami kegembiraan yang luar biasa ketika mana kami belajar, beramal dan sebar ilmu fardu ain ya Allah ya Rahman ya Rahim. Bifir lana apalah dosa kami zahiran wa batinan dunia akhirat, warhamna sayangilah kami zahir batin dunia akhirat, redalah kami zahir batin dunia akhirat, warfa'na angkatkanlah segala darjat kami zahir batin dunia akhirat, khusus yang mari hadir dalam majlis ilmu ni. Warzuqna murahkanlah segala bentuk rezeki kami zahir batin dunia akhirat, selesaikanlah segala hutang piutang kami zahir batin dunia akhirat. Wa'afina sembuhkanlah segala penyakit kami zahir batin dunia akhirat, wa'fana bukanlah segala dosa kami zahir batin dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Berikanlah kepada kami segala kebaikan dunia akhirat. Fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabal kubur wa qina azabal mahsyar wa qina azabal syarr wa qina azabal mizan wa qina azabal yaumil akhirah wa qina azaban nar. Ya Allah kami daripada azab mati, azab kubur, azab pada mahsyar, azab mizan mahkamah akhirat, azab asyirat jabati akhirat, azab neraka segala bentuk azab dunia akhirat, segala kesakitan azab dunia akhirat. Bila lepas selamat belaka ya Allah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi wasallam. Ya Allah ya Allah biar husnul khatimah. Ketika kami dalam mati dalam taat, mati dalam redha, mati dalam keampunan, mati dalam iman Islam dan ihsan sama dunia akhirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi washabbihi wa barak wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah untuk hadiah Rasulullah. Hadiah untuk keluarga Rasulullah, sahabat Rasulullah, semua umat Nabi Muhammad, para alim ulama, guru-guru kita, khususnya ibu bapa keluarga kita yang telah meninggal dunia, khususnya yang hadir dalam majlis ilmu, pernah hadir, telah hadir, lagi akan hadir, hadirkan Al-Fatihah. Dan seluruh amal ibadat kita hadirkan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin ya Rahman. Amin ya Rahim. Allahumma fakina fi ni'matin natal ihdinas. Ya Allah bila kami halu dalam agama, biar kami boleh beramal dengan puas hati. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami jalan yang benar. Tunjukkanlah kami guru yang benar. Tunjukkanlah kami majlis ilmu yang benar. Tunjukkanlah kami kawan yang benar, sahabat yang benar, murid yang benar, majlis ilmu yang benar, guru yang benar. Tunjukkanlah kami kitab-kitab yang benar, pengarang kitab yang benar. Kurniakanlah kami majlis ilmu yang benar. Kurniakanlah kami guru yang benar, guru yang betul-betul menuju Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru yang betul-betul ikhlas, guru yang betul-betul takut maksiat, guru yang betul-betul nak jadi baik, guru yang betul-betul nak bertaubat, guru yang betul-betul nak kepada redha dan kasih sayang Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Guru yang tak gila kepada duit kami, guru yang tak gila kepada jasad kami, guru yang tak gila pada makhluk, guru yang tak gila pada jawatan, guru yang betul-betul ikhlas, guru yang betul-betul taat Allah, guru yang betul-betul takut pada maksiat, guru yang betul-betul takut pada Allah Taala, guru yang betul-betul takut pada murka Allah. Kurniakanlah kami guru ini ya Allah. Kurniakanlah kami guru ini ya Allah. Kurniakanlah kami guru ini ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Qabul hajat kami ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa, balik maqasidana, wa fi lana ma madha wa jana karami. Ya Allah,
tunaikanlah segala hajat kami, kabulkanlah semua hajat kami. Barakah Nabi Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ahlihi wasahbihi baraka wasallam. Alhamdulillah. Kemudian kita duduk di Yaman ni, balik jadi asbab hidup agama, dan semua mereka yang hadir yang dengar kuliah kita, harap dapat jadi asbab hidup agama. Allah Ta'ala redha kita dunia akhirat, keluarga kita, keturunan kita diredai oleh Rasul dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin.